Burung merbah terbang ke kota, hingga sebentar di pohonku ini. Buku dibaca luaslah minda. Izinkan saya mulakan bicara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada para hakim bijaksana dan penjaga masa yang budiman. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ainun Syafia binti Muhammad Yusof. Saya bersekolah di Sekolah Kebahasaan Sungai Bakau, Pulau Pinang. Saya gemar membaca buku pada waktu lapang. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang doktor. Terima kasih kepada guru-guru yang telah memberikan kepercayaan kepada saya sekaligus memilih saya untuk menyertai pertandingan tokoh nilam pada tahun ini. Saya amat teruja untuk berkongsi sebuah buku yang telah saya baca, iaitu Peramula dari Siri Bijak Bicara. Buku ini tergolong dalam bahagian buku fiksyen. Sebab utama saya memilih buku ini berbanding buku-buku yang lain kerana ilustrasinya yang menarik. Sebelum saya mulakan ulasan lebih mendalam, elok kiranya saya memberikan biodata tentang buku ini terlebih dahulu. Buku ini diterbitkan oleh Blind Books Sembilan Berhad. Buku ini dikarangkan oleh sebuah penulis tersohor iaitu Ain Maisarah dan pakar motivasi iaitu Badrul Sani. Mereka berdua ialah individu hebat dan menjadi idola saya. Buku ini mempunyai 110 halaman bercetak. Tema buku ini ialah nilai persahabatan. Mesej yang ingin disampaikan oleh penulis ialah kekuatan yang ada pada persahabatan dapat memotivasikan seseorang menjadi lebih berkeyakinan. Cerita Peramula dari Siri Bijak Bicara ini merupakan karya fiksi yang menarik dan syarat dengan nilai murni. Cerita ini memaparkan konflik antara dua orang pelajar iaitu Sharifah Alia yang pasif dan Norkiah yang petah tetapi sombong. Plot cerita berkembang dengan baik apabila Alia dipaksa menyertai kelab debat oleh guru kaunselingnya Cikgu Aini. Pada mulanya, Alia menghadapi pelbagai cabaran seperti dihina dan dipandang rendah oleh rakan pasukannya. Namun begitu, sokongan daripada keluarga, guru, rakan dapat membantu Alia membina keyakinan diri. Keistimewaan cerita ini terdapat pada jalan ceritanya yang realistik dan dekat dengan kehidupan pelajar. Penggunaan ilustrasi yang menarik juga menjadikan pembacaan lebih menyeronokkan. Selain itu, watak-watak ditampilkan juga berjaya memberi kesan emosi kepada pembaca, terutamanya perkara positif yang dialami oleh Alia. Dari segi pengajaran, cerita ini menekankan kepentingan persahabatan, keyakinan diri dan semangat untuk bangkit semula daripada kelemahan. Pembaca juga dapat belajar bahawa setiap cabaran boleh diatasi dengan usaha dan sokongan dari orang sekeliling. Secara keseluruhannya, cerita ini sangat sesuai dibaca oleh pelajar kerana mampu memberi inspirasi serta motivasi untuk menjadikan individu yang lebih berani dan yakin menghadapi cabaran hidup. Indah nian bunga di taman, disiram pagi setiap hari. Ilmu dikongsi menjadi pedoman. Sekian ulasan saya akhiri. Sekian, terima kasih.